Kita kecil-kecil dulu sampai hari ni saya ingat betapa mak ayah zaman dulu walaupun mengaji tak banyak, tapi bila mai Ramadan dia akan buat makanan yang anak dia lalu untuk bersahur. Apa dia? Paling budak lalu apa dia? Nasi goreng. Hak tu lah dia buat. Kalau anak tak lalu pun mancuh ayam hak dia lalu. Budak dulu apa dia ayam yang paling dia suka? Melo ah. Melo bos susu tin tu. Allah. Tu yang kena kencing manis. Tapi hak tu paling sedap. Melo tu dah manis dah, jahat dah. Melo tu bos susu tin tu kan. Tapi dia punya lemak, dia punya sedap. Mak ayah macam tu minum kita habis cawan. Buat besar. Dan saya pernah waktu kecil buka-buka mata duduk depan nasi lah. Saya pun tak tahu bila. Bukan tak tahu bila, pak angkat. Ayah tu angkat. Alhamdulillah, berkat rajin orang tua-tua dulu, berkat amalan sahur hak Nabi ajar. Nabi kata sesungguhnya pada waktu itu dan perbuatan bersahur itu ada keberkatan. Puasa anak-anak dulu daripada umur 7 tahun puasa. Lah ni umur 17 tak puasa. Umur 27 masih tidak berpuasa. Tak sama mak ayah hari ni. Mak ayah hari ni bukan dia tak gerak anak-anak, dia pun tak mangkit sahur. Mak ayah tak mangkit. Betapa jauhnya daripada sunnah. Lepas tu duduk heran, keluarga tak barakah, keluarga tak rahmat, berantakan tiap-tiap hari, duit tak pernah cukup, siang malam makan pun duk berkelahi, tak barakah juga. Jadi bersahur, Nabi kata fa inna fis suhuri barakah, pada bersahur itu barakah.